Bila kita masuk buat bisnes ni, tiap bulan kita akan ketakutan. Masa awal-awal tu kita ketakutan sebab kita ada komitmen yang kita nak bayar. And then lepas kita berjaya, kita tak boleh nak sombong. Sebab lepas kita berjaya, mesti dia akan jatuh. Dia akan jatuh sikit, dan dia akan bangun balik. Dia akan jatuh sikit. Contoh cerita saya kata kita nak dissolve kita punya team. Masa tu saya nak panggil saya punya budak-budak, kata kita nak tutup koperasi. Lepas tu kita dapat projek, dapat survive. Mula-mula nampak macam, aku dah senang lah ni. Kita dah tak payah nak fikir dah pasal apa-apa future project. Ini memang kita making money dekat situ. Tiba-tiba jatuh balik tu sampai tak kilang semua tutup. Sewa tak boleh bayar. Kalau ada orang yang boleh bagi guidance pada kita waktu tu, kita akan take things differently. Kalau ada orang yang boleh guide kita, yes. Tapi tak ada. Dan macam mana orang muda zaman sekarang yang ada cita-cita untuk dia orang bermula,